Assalamualaikum. Kongsian daripada Hafizul Faiz tentang lafaz Allahu Akbar. Dalam solat kita, lafaz Allahu Akbar ni kita sebut banyak kali. Dan of course, semua tahu, semua maklum bermakna makna daripada lafaz Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Tapi sangat powerful lafaz ni disebabkan kita ucap dia berbanyak kali, yang menunjukkan kita ni hamba, kita ni tak ada apa-apa. Yang mana dari segi tata bahasa Allahu Akbar itu sendiri adalah Allah Akbar. Perkataan Akbar tu, Maha Besar tu, sepatutnya dalam tata bahasa, dalam lughah bahasa Arab, perlu dibandingkan dengan sesuatu. Makna kata Ali lebih besar daripada Abu, contoh. Kereta lebih besar daripada motosikal. Tapi lafaz Allah Maha Besar, tak ada sesuatu pun yang layak untuk dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh ambil hikmah kat sini adalah daripada lafaz Allahu Akbar, setiap kali kita rasakan lafaz tu, kita fikirkan yang mana dalam pergerakan solat lah. Kita Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala masalah yang berlaku ataupun segala kemelut yang kita hadapi lah. Kita tinggalkan luar solat sebab apa? Sebab Allahu Akbar. Jadi Allah lebih besar daripada segala-galanya, Maha besar daripada segala-galanya. Wallahu a'lam.